Kata Nabi SAW, Allah dah fardukan kalian untuk zakat fitrah untuk membersihkan dosa orang yang berpuasa daripada perbuatan-perbuatan lara, dan untuk memberikan makan untuk orang miskin. Siapa yang buat sebelum membayarkan sebelum solat Id maksudnya, maka insya-Allah diterima. Adapun siapa yang buat selepas solat, maka ia hanyalah sedekah seperti sedekah biasa. Lalu kepada siapa? Adakah guru mengaji itu termasuk orang masakin, orang miskin? Kalau masuk di kategori miskin yang seperti kita sebutkan tadi, kos perbelanjaan mungkin di kawasan di Bandung tadi ya. Di Bandung mungkin kos belanja di Bandung berbeza dengan di Riau. Contoh di sana yang diperlukan untuk orang itu 2 juta sebulan. Ternyata pendapatannya mungkin 1,5 juta, maka dia boleh untuk menerima zakat. Bukan masalah janda tak janda. Kadang ada juga janda tu kaya. Kadang janda pun kaya sebab mungkin dia ada harta warisan daripada suami dia. Jadi bukan standard dia bukan janda. Janda tak termasuk daripada asnaf yang boleh menerima zakat. Yang boleh menerima zakat fitrah itu adalah orang fakir dan miskin, bukan jandanya. Jadi lihat dulu berapa pendapatan dia. Kalau kita rasa boleh, boleh. Sama ada yang bagi itu anak murid dia atau orang lain, maka dia boleh menerimanya. Allah Ta'ala alam.